Di tangan saya ni ada 5 dinar, berat sekitar 21.25, emas 999. Persoalannya, apa yang kita boleh buat dengan emas ni? Yang pertama, berkahwin. Kumpul 3 keping, kita boleh kahwin tanpa ada hutang. Kedua, deposit rumah. Kumpul 4 keping untuk cukupkan bayar deposit rumah pertama. Ketiga, dana kecemasan. 5 keping dah cukup untuk kita tak susahkan orang lain bila susah. Keempat, dana pendidikan anak-anak. 5 keping dah cukup untuk hantar anak ke universiti tanpa hutang. Dan yang terakhir, dana persaraan. Kumpul 30 keping, kita boleh bersara dengan tenang dan selesa. Jadi, letakkan matlamat kewangan yang jelas. Bila ada matlamat yang jelas, emas akan jadi alat untuk bantu kita capai satu demi satu. Sekiranya anda berminat untuk capai matlamat dengan tabungan emas, rujuk pin video 5 langkah daftar percuma. Saya bantu sebaiknya.